Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Hakim Ekazi, Metrik C23A0890 dan kami daripada Kaya Studio. Okey, tajuk animasi AI kami adalah Pahlawan Kebangkitan Ali dalam subjek SEA 4163, Produksi Sinema Animasi. Identiti Kaya Studio dengan membawa moto Where Creativity Become Reality. Objektif utama Kaya Studio dalam menghasilkan animasi yang berkualiti tinggi, integrasi AI dalam produksi dan membangunkan IP asli dan menggabungkan budaya Melayu dan teknologi moden. Kaya Studio memadukan kreativiti dengan inovasi masa depan. Gambaran projek iaitu Pahlawan Kebangkitan Ali. Genre adalah aksi, superhero, science fiction dan durasi dalam 60 saat sehingga 90 saat. Ali merupakan pahlawan silat Melayu yang mempertahankan bumi dari serangan alien yang bernama Rex dalam dunia futuristik yang menggabungkan warisan budaya dan teknologi. Watak utama adalah Ali, iaitu Ali ini merupakan seorang pemuda Melayu yang mahir silat dengan keris warisannya, dan visualnya adalah suit futuristik berwarna biru emas yang melindungi dirinya. Manakala Rex pula merupakan seekor raksasa yang berwarna kelabu kehitaman dan mempunyai aura kemerah-merahan serta mempunyai sayap seperti kelawar. Pembangunan visual merupakan gabungan budaya Melayu dan teknologi futuristik dalam reka bentuk visual. Elemen utama iaitu suit biru emas dan keris warisan, bandar moden serta kapal angkasa, medan peperangan futuristik. Papan cerita ataupun storyboard. Okey, scene 1. Ali sedang berlatih silat menggunakan keris warisan di kawasan lapangan. Lepas tu huraian dia adalah trailer yang dimulakan dengan Ali menjalani latihan silat bagi memperkenalkan watak utama sebagai seorang pahlawan Melayu yang berdisiplin, berani dan menghargai warisan budaya. Babak ini membina suasana yang tenang sebelum konflik bermula. Scene 2, kapal angkasa Rex muncul di langit dan menyerang bandar. Suasana berubah secara drastik apabila kapal angkasa gergasi muncul dan melancarkan serangan dari atas bandar. Orang awam mula panik dan melarikan diri, menandakan bermulanya konflik utama dalam cerita. Dan scene ketiga, Ali mengaktifkan suit superhero dengan apabila menyedari ancaman terhadap manusia. Ali mengaktifkan suit futuristiknya yang meningkatkan kekuatan dan keupayaan bertempurnya. Babak ini menunjukkan transformasi daripada seorang pahlawan biasa kepada seorang superhero. Scene keempat, Ali bertempur dengan tentera alien. Ali menggunakan gabungan kemahiran silat, keris warisan dan teknologi moden untuk menentang tentera alien. Babak aksi ini mempamerkan keberanian serta kecekapan Ali dalam melindungi orang awam. Scene kelima, pertarungan akhir antara Ali dan Rex. Kemuncak trailer memperlihatkan pertempuran hebat antara Ali dan Rex. Kedua-dua watak menggunakan kekuatan masing-masing dalam aksi sinematik dan penuh letupan. Kesan visual dan dramatik bagi menemukan nasib bumi. Dan scene yang terakhir, logo Kayos muncul bersama tajuk filem. Trailer diakhiri dengan kemunculan logo Kayos dan moto. Dan moto dia iaitu Where Creativity Becomes Reality, diikuti tajuk Pahlawan Kebangkitan Ali. Penutur ini memberi identiti kepada studio dan meninggalkan impak kepada penonton. Seterusnya kita akan beralih kepada bahagian storyboard.
iaitu di bahagian praproduksi, idea sinopsis, storyboard dan juga rekaan watak. Produksi saya menggunakan AI generative image, kemudian saya upload generate kepada video dan saya menyunting video itu menggunakan aplikasi CapCut. Di bahagian integrasi AI dalam produksi, saya menggunakan ChatGPT untuk mencari idea dan juga dokumentasi. Kemudian saya menggunakan Gemini untuk mereka rekaan watak. Kemudian saya menggunakan Leonardo AI untuk penukaran imej kepada video. Dan CapCut untuk sesi penyuntingan, untuk memasukkan audio effect dan juga music background. Kelebihan saya menggunakan AI iaitu lebih cepat, sistematik, menjimatkan masa dan juga hasil yang berkualiti tinggi. Rangka trailer dan rekaan bunyi, ahli berlatih silat, serangan alien, transformasi, pertempuran dan juga final battle. Muzik orkestra dramatik, letupan bunyi kapal angkasa, kesan tenaga elektrik dan juga naratif voice over yang membangunkan ketegangan. Peranan pasukan, saya sebagai pengarah, prompt engineer, penyunting dan juga pereka bunyi. Akmal Hakim pula sebagai story writer, AI artist dan juga character designer. Kesimpulan projek, AI mempercepatkan pembangunan animasi dan sistem yang efisien dan berkualiti tinggi. Pembahagian tugas sistematik berjaya menggabungkan budaya Melayu dan juga teknologi moden, memenuhi semua objektif khusus SCA 4163.